Episod 12. Percaya diri tanpa sokongan. Akan ada masa dalam hidup di mana kamu terpaksa teruskan perjalanan tanpa siapa-siapa di sisi. Bukan sebab kamu tak disayangi, tapi sebab inilah masa yang Tuhan pilih untuk kamu berdiri atas kaki sendiri. Kadang kita terlalu terbiasa bersandar pada orang lain, minta pendapat, minta semangat, minta pengesahan. Sampai bila? Sampai bila semua tu hilang, kita rasa kosong, lemah, tak yakin dengan diri. Tapi di situlah sebenarnya proses terbesar berlaku. Bila kamu belajar buat keputusan sendiri, belajar hadap kecewa sendiri, belajar pujuk diri tanpa perlu ada sesiapa, masa tu kamu sedang membina sesuatu yang sangat berharga. Keyakinan diri yang sebenar. Percaya diri tak bermaksud kamu tak perlukan orang lain. Tapi kamu tahu bila perlu berdiri tanpa bergantung. Kamu tahu kamu mampu bergerak walau tiada yang menyokong atau memahami. Kamu mungkin jatuh, kamu mungkin tersilap, tapi kamu tetap teruskan. Dan itulah kekuatan sebenar. Bila kamu terus melangkah tanpa perlu disokong sesiapa. Kadang orang tak nampak betapa kuatnya kamu. Tapi kamu tahu, setiap langkah yang kamu ambil hari ni datang dari keberanian, bukan dorongan. Datang dari hati yang pernah kecewa tapi tetap memilih untuk percaya. Berdiri sendiri itu bukanlah tanda lemah. Ia adalah bukti kamu sedang belajar mengenal nilai diri tanpa pengiktirafan sesiapa pun. Ia latihan untuk kamu berdamai dengan kesunyian dan yakin kamu tetap mampu. Tak apa kalau tiada yang faham. Tak apa kalau tiada yang menyokong. Yang penting kamu tak berhenti percaya bahawa kamu juga boleh berjaya dengan cara kamu sendiri. Sebab setiap orang ada waktunya. Ada masa kamu disokong ramai. Ada masa kamu berjalan dalam diam. Tapi kedua-duanya penting. Kerana tanpa masa sunyi, kamu tak akan pernah kenal makna sebenar berdiri teguh. Jadi, kalau hari ini kamu keseorangan, ingatlah, kamu tak gagal, kamu tak lemah, kamu sedang belajar berdikari. Sedang belajar mempercayai diri. Bukan kerana orang lain yakin dengan kamu, tapi sebab kamu sendiri yakin kamu mampu. Kamu tak perlukan ramai orang untuk buktikan nilai kamu. Cukup kamu tahu kamu dah buat yang terbaik. Cukup kamu sedar kamu masih cuba walau semuanya terasa berat. Kerana keyakinan yang datang dari dalam itu yang tak boleh dicuri oleh sesiapa. Kalau kata-kata ini yang menyentuh hati kamu, jangan lupa tekan follow atau subscribe. Siri ini untuk kamu yang sedang belajar berdiri sendiri. Yang masih percaya bahawa walau tanpa sokongan sesiapa pun, kamu tetap mampu mencipta hidup yang kamu impikan.